Selamat pagi Ejen Min dan Ejen Nadia. Misi korang hari ini adalah untuk mendapatkan Labubu. Untuk itu, korang perlu selesaikan beberapa tugasan yang akan dihantarkan sekejap lagi. Boleh. Semoga berjaya, Ejen Min dan Ejen Nadia. Roger up. Jom. Nadia, kita kena cepat ni. Kita nak dapatkan Labubu ni. Brain freeze. Sabar Min, kita belum dapat clue lagi. Aku takkan mengalah. M U G I U G. Cepat Min, cepat. Kita nak pergi sekarang. Ni dia. Ini aku cari. Peanut dark chocolate. Halal. Nice. Dah dapat 3. Peanut dark chocolate, truffle salted egg salmon fish skin dengan biscuit coated with chocolate. Lambatlah Mi. Bye-bye. Nadia dah dapat. Min pun dah dapat. Nadia beli apa? Truffle salted egg salmon fish skin, chocolate coated strawberry, biscuit coated with chocolate. Oh, Min pula Min dapat salted egg salmon fish skin, white chocolate coated strawberry dengan jelly bean coated with chocolate. Bagus Ejen Min dan Ejen Nadia. Snack halal dekat Muji memang sedap betul. Tapi jangan berlengah lagi. Selesaikan tugas terakhir sebelum korang berjumpa dengan Labubu. Not bad, not bad. Wow, super price. Min, tengok ni, Nadia dah berjaya jumpa spy gadget. Nampak macam topi biasa je kan? Tapi, bila pakai, kita boleh dengar conversation orang. Ada mikrofon kat tepi ni, ada alat pendengaran kat belakang ni. Bukan tu je. Benda ni bila dibaling boleh dijadikan senjata. Nadia, cuba tengok kasut ni. Ni kalau Min pump sini, dia akan keluarkan satu tenaga udara yang kedap kat dalam ni supaya bila Min terjun dalam air, Min tak boleh lemas. Min boleh berjalan di atas air. Ha? Boleh jalan atas air? Ejen Min ada mission dengan ikan paus ke? Nadia, akhirnya Labubu. Tapi sebelum tu, kena upload resit dulu. Buat pembelian RM30, dapatkan resit, upload terus dalam apps. Oh, lah. Lepas nak upload, bawa app pergi kat kaunter, tunjuk kat dia orang, lepas tu barulah kita dapat 2 token. And then kita bolehlah menang Labubu. Yeay, menang! Misi berjaya. Labubu kini milik Ejen Nadia. Kau ada? Korang pun boleh jadi ejen untuk join misi ni. Cuma belanja RM30 dan uploadkan resit ke dalam apps. Barulah boleh dapatkan token untuk main claw machine. Main masa happy hour, lagi tinggi peluang korang nak menang. Jumpa korang di medan perang Labubu. By the way, siapa yang upload resit pembelian dekat Sunway Malls app berpeluang juga untuk menang Mega Space Molly tau.